Assalamualaikum partners. Okay, so malam ni Bang Pen akan share macam mana Bang Pen jumpa setup goal semalam 3 round kita makan lebih 100 pips. Okay, so first kali kita tengok dekat monthly macam biasa. Korang ingat tak hari tu Bang Pen ada kata monthly dia buat breakout. So dia turun ni sebenarnya minggu lepas untuk dia nak buat retracement. So betul dia buat retracement dekat sini. So dia dah naik. Okay. Nombor 2 kita tengok weekly pula. Weekly tak ada apa. Maintain tetap yang sama. Okay. Yang semalam Bang Pen ambil support yang ni. Dekat sini. Okay. And then kita turun dekat time frame H1 boleh. Okay. Sorry. H4. Okay, bila pergi dekat H4, dekat sini dia dah ada breakout, betul tak? Sini dia ada structure, sini dia dah ada breakout baru. So, bila breakout baru, dekat sini korang boleh precisekan ambil support dekat sini, yang dia breakout ni. Okay, so sekarang kita nak fokus dekat level sini. So, yang semalam, dia dekat area sini. Okay, so kita pergi dekat H1 untuk nak cari confirmation. Confirmation daripada H4 korang boleh pakai H1 ataupun M30 kalau nak cepat. Alright. Tapi kalau tanya Bang Pen, dia lagi selamat kalau korang pakai H1. Okay. So untuk M30 yang Bang Pen nampak semalam, dekat sini dia dah ada breakout. Nampak? Dia masuk zone H4 kita tadi. And then dia turun dekat candle ni. Candle biru ni kan adalah candle yang dia dah start breakout, dia break levels ni. Okay, so bila dia breakout, korang dah boleh dia retrace dekat shadow ni, kita dah boleh entry lah. So itu reason Bang Pen bagi setup kejap. Itu reason Bang Pen bagi setup buy gold semalam, first setup kita. And then second setup kita boleh tengok dekat H4. Alright. So bila H4 dekat sini dia breakout. Okay, semalam lepas Bang Pen bagi sini H4 dia breakout. So bila H4 breakout, kita boleh tahu dia punya halangan ataupun dia punya minor destination dia possible dekat sini. Dekat H1. H1 ni. So, bila dia dah ada halangan dekat sini, okay, kita daripada H1, kita boleh turun M30 ataupun M15. Okay, M15. So, bila sampai dekat atas ni, Bang Pen bagi. Tapi kalau korang nak selamat, korang boleh tunggu dia breakout dekat candle merah ni. Dia retrace and then kita boleh sell. So, ini confirmation. Okay. Yang Bang Pen bagi, normally dia akan ada react juga dekat H1 punya halangan ni. So, bila dia breakout ni, maknanya dia potential untuk pergi lagi jauh. Okay, so macam mana pun, dia akan react dekat zone kita ni, halangan dia. Tapi, bila dia dah ada buat breakout macam ni, maknanya dia akan pergi jauh semula. Dia akan turun lagi jauh. Okay, itu settle. Kita dah buy dekat sini tadi 100 pip. Kita sell dekat sini 100 pip. And last setup semalam, kenapa Bang Pen jumpa buy, kita dapat berapa? Okay, kita dapat dekat 200 pips. Kenapa? Nombor satu, reason dia adalah monthly yang Bang Pen kata awal-awal tadi. Main direction dia masih buy. Okay, monthly, weekly pun dah dekat support. And then daily dia dah ada breakout and H4 pun dah double confirmation. So dekat situ korang dah nampak. Memang dia punya long term trend and then dia punya main direction dia akan strong tolak buy. Okay. So yang ni adalah temporary saja. Short term ataupun mid term saja dia punya movement ni. So itu yang dia jadi sell ni. So bila dia jadi sell, sebab apa dia jadi sell? Sebab, okay, korang ingat tak? Tadi kita dekat sini, kita entry sini pakai confirmation M30. Betul tak? Okay. So, bila dekat sini, dia retrace ni, kalau kita entry sini, kita pakai confirmation H1.
Okay, dia pakai confirmation H1. Let's say kalau korang takut dekat sini dia turun retrace, takut dia bocor. Macam mana korang nak elak dia daripada bocor lagi zone bawah? Okay, pakai double confirmation, pergi dekat M15 ataupun M30. Contoh kita tengok M30. Okay, M30 dekat sini ada break. Dia break kat sini. Kalau korang tak sure, korang boleh pakai M15. So M15 dekat sini dia dah ada break. And dia retrace dekat sini, dia terus jalan. Okay, itu reason Bang Pen bagi buy pula 200 pip. So kalau korang yang tak boleh nak catch up, Bang Pen suggest korang boleh tengok balik kita punya recording class. Bang Pen ada pin dekat dalam group. Okay, and try tengok few times video ni, so korang akan faham. Yang penting sebenarnya SNR penting, trendline ke apa, indikator, semua penting. Tapi yang paling penting sebenarnya pemahaman korang dekat dalam storyline dia ataupun time frame dia. Korang kena make sure setiap time frame yang korang tengok tu objektif ataupun reason yang betul. Korang tengok monthly, weekly, daily untuk apa? Okay, Bang Pen setiap video Bang Pen almost emphasize ataupun tekankan bahagian multi time frame ni. Sebab benda ni terlampau penting. Kalau kita tengok SNR, setiap time frame ada SNR. Kalau kita tengok trendline, setiap time frame ada trendline. Okay, semua sistem ada dekat setiap time frame. Tapi macam mana kita nak interpret, macam mana kita nak faham chart tu, combinekan time frame dengan sistem yang kita pakai, SNR ke trendline ke anything. Alright, hopefully video ni manfaat untuk korang, dapat membantu. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh refer kat Bang Pen, boleh PM je Bang Pen anytime. Okay, Bang Pen rasa itu je. So just PM Bang Pen kalau korang ada soalan apa-apa. Okay, thank you guys. Enjoy your profit today. Alright. Okay, thank you. Assalamualaikum.